pada Sabah dan Sarawak, di mana untuk menghadapi persiapan pilihan raya negeri Sarawak dalam tempoh 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang, kita juga telah menyiapkan beberapa langkah-langkah perlu. Bermula dengan kita melantik khusus seorang jawatankuasa yang fokus Sabah dan Sarawak. Kita juga akan menumpukan soal pemantapan jentera kekuatan dan dana dan juga penyaluran maklumat serta kebajikan rakyat, dan tidak lupa juga kepada kualiti calon yang menjadi fokus untuk kita berikan perhatian bagi menghadapi Sabah dan Sarawak yang insya Allah pada pilihan raya umum yang akan datang kita juga akan membina tapak yang kukuh sekaligus meraih kemenangan sekurang-kurangnya dapat melahirkan anak sulung di Sabah dan Sarawak insya Allah. Hala 7 Dewan Pemuda sebagai penutup ucapan saya. Yang pertama, pembinaan keterampilan tokoh pemimpin muda. Ini harus diberikan perhatian oleh pemuda dan pastinya akan disambung oleh lapisan ataupun kepimpinan baru yang akan mengambil alih tanggungjawab kepimpinan Dewan Pemuda ini. Saya gariskan ini apa yang telah kita gariskan sebelum daripada ini untuk memastikan kesinambungannya. Dan insya Allah akan ditambah nilai dan diperkukuh dengan pelbagai hala 7 baru yang akan digarap oleh kepimpinan yang akan datang. Yang pertama, pembinaan keterampilan tokoh pemimpin muda yang telah menjadi satu ungkapan, satu pertanyaan, satu persoalan umum yang selalu bertanya kepada kita, di manakah tokoh dan di manakah figure-figure daripada pemimpin-pemimpin pemuda PAS. InsyaAllah kita tidak akan berhenti daripada terus mencana dan menampilkan tokoh pemimpin muda ini. Yang kedua, penguasaan sokongan pengundi muda sebagaimana panjang telah saya jelaskan di awal tadi. Dan yang ketiga, penggunaan media baru secara optimal. Yang keempat, penampilan pemuda PAS yang prihatin dan berkebajikan. Dan yang kelima, pengukuhan Pakatan Rakyat dan memposisikan PAS sebagai parti teras dalam Pakatan Rakyat. Saudara perwakilan dan pemerhati yang saya kasih sekalian, untuk itu marilah sama-sama kita sedar dan insaf bahawa tanggungjawab kita masih panjang. Peranan yang perlu kita lakukan masih banyak. Tahun ini ada pemilihan. Saya tidak mahu pemilihan dalam muktamar ini mengeruhkan hubungan antara kita. Dan saya juga tidak mahu persaingan dalam pemilihan ini merosakkan ukhuwah di kalangan kita. Dan apa yang paling penting, tidak pun mengganggu kelancaran agenda yang telah kita gariskan sejak sekian lama. Demikian juga kita tidak mahu persaingan dalam pemilihan ini hanya merancakkan fitnah antara satu sama lain. Alhamdulillah, sehingga kini saya ucapkan syabas kepada rakan-rakan yang sangat memelihara perkara ini. Kalau ke hutan menebang jati, biarlah serpit, tumbangnya jangan. Kalaulah Tuhan mahu mencari ganti, carilah yang lebih, berkurang jangan. Jika memilih tempatnya mandi, pertama teluk, kedua pantai. Jika memilih pemimpin parti, pertamanya elok, keduanya pandai. Saudara yang dihormati sekalian, Dewan Pemuda PAS Malaysia menyeru semua warga anak muda, khasnya seluruh rakyat amnya, ayo kita bangkit berjuang untuk kita melakukan perubahan dalam negara kita. Bermula dengan pembinaan jati diri yang berasaskan kepada prinsip perjuangan. Lalu kita bangkit mengatur langkah untuk memberi didikan agama, moral, politik yang jelas kepada rakyat. Menghalang agenda dan aktiviti yang merosakkan agama, pribadi dan pemikiran rakyat.
sekaligus menentang kezaliman, penindasan dan penderaan rakyat, walaupun apa jua nama yang mereka gunakan, sama ada atas nama ekonomi, sosial maupun politik. Dan kita bangkit untuk menolak penipuan dan kepincangan dalam urusan pilihan raya dan sistem demokrasi negara. Dewan Pemuda PAS Malaysia, sekali lagi saya ulang, tidak akan berkompromi dengan sebarang bentuk kefasadan dan kemungkaran dalam politik, sosial dan juga sistem demokrasi negara kita ini. Kita tidak akan berkompromi demi masa depan umat saudara, demi masa depan negara, demi masa depan generasi muda. Bangkitlah wahai pemuda sekalian, untuk kita berjuang di jalan Allah, sama ada dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat, dalam keadaan mudah ataupun dalam keadaan payah, sama ada dalam keadaan sukar ataupun dalam keadaan mudah untuk kita depani dalam apa jua situasi. Bangkitlah berjuang dengan harta kita, dengan darah kita, dengan jiwa kita. Demikian itu saudara, kata Allah adalah lebih baik jika sekiranya kamu mengerti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir.